Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga kita semua sihat dan dirahmati Allah selalu. Amin ya Rabbil Alamin. Ini ialah pemandangan daripada atas aerial view Kampung Melangor Seratuk. Sebelahnya ialah Kampung Pagan. Ini kebun dan ada juga rumah di sini. Kita turun ke jalan. Kejap lagi kita berjalan bermula dengan Kampung Melangor Lamak Hilir. Dan ini ialah kita berjalan di Kampung Melangor Lamak Seratuk menghala ke simpang menuju ke Kampung Pagan. Kampung Pagan ni ialah kampung baru. Dulu kalau nak pergi ke Kampung Pagan daripada Kampung Melangor ni, kita tahun 60-an lah. Kami guna perahu lah, berkayuh. Kalau air surut rendah, tak boleh masuk. Sungai Pagan ni rendah, jadi dia kena tunggu air pasang baru perahu ataupun sampai kita boleh masuk ke hulu. Jadi kita tunggu air pasang lah baru masuk ke dalam kebun. Berbeza sekarang, tanggalah sendiri, lihatlah sendiri, jalan sudah begitu elok. Ini Kampung Melangor Hilir lagi sampai kita bertemu dengan ini Kampung Pagan. Kampung Pagan ni bermula dari sini. Kemudian kita akan terus menghala ke simpang Kampung Pagan ni, terus ke Kampung Pagan, macam Kampung Pagan baru lah, ada kebun, dan di kebun itu dibuatkan rumah kediaman di dalam kebun. Kalau dulu kita buat rumah simple saja, tapi sekarang kena kemudahan jalan raya, jadi infrastruktur jalan seperti ini sudah semestinya mempercepatkan pembangunan tanah ke sekolah, ke pejabat dan sebagainya. Sudah pastinya kalau di situ juga kebun, di situ juga rumah kediaman untuk dijadikan tempat kediaman kekal lah. Memang bagus dan mudahlah, seronoklah ada tanah di sini. Memang kita boleh tanam pokok, tanam pokok buahan, tanam sayur-sayuran. Ada juga yang masih tanam padi rumah, padi sawah lah, bukan rumah. Ini pandangan lagi yang Kampung Pagan, area view Kampung Pagan, yang di mana kita ada lihat kebun, di mana ada kita lihat tanaman seperti ini di kiri kanan, buah pisang. Macam biasa selalu orang tanam buah pisang di kiri kanan jalan. Mungkin subur lah tanah di kiri jalan-jalan, di kiri kanan jalan subur dengan pokok-pokok pisang. Ini pula ya sawah padi yang ditanam secara kecilan lah, untuk kegunaan sendiri, untuk makan sendiri. Pagi ini pula 2 Januari 2026, keadaan pagi agak lembap pada pagi ni, hujan renyai-renyai. Jadi panik kena pasang wiper on and off lah. Mungkin minta maaf lah, kena mengganggu pemandangan. Kena tengok ada di cermin kereta, skrin kereta lembab, kena hujan, basah sikit ni, ada bintik-bintik. Tapi kita masih lalu di jalan Kampung Pagan ini, dan seronoklah pada jalan di kampung ini, melihat tanah yang menghijau, ada rumah yang cantik, dan ini sawah lagi lah ya. Syukur Alhamdulillah, di celah kebun dan sawah ada pula Surau Al-Fajr, Tanjung Kalimah, Kampung Pagan Seratuk. Alhamdulillah lah. Kepada pewakaf, semoga dirahmati Allah selalu. Amin. Mohon maaf lah partner, potong sedikit video ni, panjang sangat. Kemudian kita patah balik lah saja. Kemudian bermula daripada hujung Kampung Pagan ini, kita mengarah ke Kampung Melangor Hilir, dan kita tengoklah keadaan di sini. Sekitar tahun 1960-an dan 70-an, sebenarnya di ujung kampung sini, di sebelah kanan, ada godang yang dimiliki oleh Cina yang Panek kenali sebagai Petit lah. Panek pernah bekerja di kilang sagu ataupun Sunang Rumia ataupun kilang mulung itu, memotong dan membelah mulung yang telah dikopek, membelah batang rumia yang telah dikopek, yang telah dibuang kulitnya. Gaji satu hari ketika itu ialah 80 sen
80 sen tahun 70-an, awal 70-an, dan lewat 60-an. Masya Allah, subhanallah. Ini ialah kampung Melangor Lama Seratuk. Ketika Pak Nik sekolah di Seratuk, di sini Sekolah Abang Abdul Rahman pada tahun 1966, 67 dan 68, darjah 4, 5 dan 6. Jalan ini ialah jalan kecil yang hanya boleh dilalui basikal dan motosikal. Pak Nik ingat masa itu selalu menunggu Allahyarham Pak Yahya yang berjajak di kandang yang macam rojak timun, yang di mana rojak timun ini ialah dipotong nipis dan di atas timun ini disapu gula dan di atasnya juga ditabur dengan kacang. Sedap memang setiap hari menunggulah Allahyarham Pak Yahya. Ini ialah sebenarnya jalan yang Pak Nik lalui setiap hari dari rumah ke sekolah pada sekitar tahun 1966 dan 67 dan 68. Setiap hari pagi dan petang memang melalui jalan ini. Jalan ini ialah tanah, jalan kecil macam titi, ada papan, dan kadang-kadang masa hujan becak, dan jalan ini hanya boleh dilalui oleh basikal dan motosikal. Kereta tak boleh masuk. Ini ialah pemandangan Kampung Melangor Lama Tengah dan Kampung Melangor Baru. Ya, kampung ini memang agak padat jugalah sekarang. Pagi ini nampak daripada awal tadi, malam tadi dan awal subuh hujan-hujannya, dan pagi ini pun masih hujan lagi. Dan kini itu kita sedang berjalan masuk ke jalan lot baru, lot rumah baru di Seratuk, di atas Kampung Melangor Tengah dan Kampung Melangor Baru dan Kampung Melangor Lama lah. Terdapat lot-lot baru. Ini adalah lot-lot yang belum wujud dah ketika Pak Nik bersekolah pada tahun 1966, 67, 68. Lot ini tak wujud lagi. Tapi ini adalah memang lot-lot baru yang teratur. Ada geran dan mempunyai lot yang tertentu antara sempadan rumah, dan dari satu rumah ke rumah yang lain ada sempadan yang tertentu. Dan Pak Nik kira ada geran lah, Pak Nik tak tahu sangat, tapi mana yang boleh menerangkan tentang keadaan tertentu dan terperinci tentang lot-lot rumah di sini, kawan-kawan di satu sila masukkan dalam ruang komen untuk menerangkan tentang bila lot ini mula dibuka dan bagaimana pembahagian lot ini kepada masyarakat dan penduduk kampung setempat. Sebab penduduk semakin bertambah dan tapak-tapak rumah sudah berkurang, pastinya memerlukan banyak tapak-tapak baru untuk keluarga-keluarga baru untuk duduk di kampung yang semakin penduduknya semakin bertambah ramai dan padat. Dalam keadaan sekarang pun memang sukarlah untuk mencari tapak untuk keluarga-keluarga baru yang hendak mendirikan rumah di sini, dan rumah-rumah macam perumahan ada tetapi agak mahal. Jadi siapa yang boleh menerangkan tentang kedudukan sebenar dan bagaimana Al-Kisah mendapatkan tapak-tapak di sini, sila beri komen di dalam ruang komen di dalam Emaban Channel ini untuk sekadar penerangan dan pengetahuan, perkongsian maklumat kita bersama. Saya ingat Pak Nik tahun 60-an tak ada rumah konkrit di sini. Syukur Alhamdulillah sekarang sudah banyak rumah yang cantik-cantik. Kalau dulu semua rumah atap daun dan berdinding papan, bertiang kayu balian. Tidaklah semacam sekarang ini. Keadaan telah berubah lah. Syukur Alhamdulillah lah semuanya. Homestay Sri Siantan. Siapa yang nak ke sini, nak duduk sini boleh book lah Homestay Sri Siantan. Dan kita melalui jalan asal tadi, daripada awal tadi, melalui lewat Kampung Melangor Tengah Lama, kemudian kita belok ke kiri, dan inilah jalan asalnya, jalan yang sebelah kiri ni. Ini Kampung Melangor Lama Tengah, dan kita belok ke kiri, inilah Kampung Melangor Baru,
Ini ialah jalan asal yang dulunya tanah sini ialah memang jalan tanah lah. Sekitar tahun 60-an. Memang paling senang saya jalan sini, kaki ayam paling senang sekali. Tak pakai kasut. Dulu pun kalau ke sekolah pandai pakai slipper Jepun saja. Jadi mudahlah nak cuci kaki dan sebagainya lah. Kadang-kadang bila jalan masa hujan sampai sekolah tengok uniform sekolah dah berwarna bintik-bintik kotoran di belakang sebab diketis oleh slipper Jepun masa berjalan ketika tanah becak. Pakai kasut memang jarang lah dulu, memang pakai slipper Jepun sajalah ke sekolah. Masa itu tahun 60-an 60-an awal 70-an tu masih, tapi pandai sekolah di sekolah rendah Abang Abdul Rahman ni pada tahun 66, 67 dan 68. Dan kita sekarang melewati titi ataupun jambatan Sungai Melangor ya. Sebelum kita masuk ke Pekan, inilah jambatan Sungai Melangor Seratok, dan kita pun lalu ke jambatan ini. Ini sebelah kiri ini dulunya ialah panggung wayang. Panggung wayang, selalu tengok cerita lama-lama di sini, cerita Dang Anum, cerita tahun 60-an 50-an lah. Alhamdulillah. Ini hari Jumaat, Fun Fair Seratok. Jalan ke? Jalan tak? Tengok orang berapa kim belah sana dia. Dia biasa. Nak sana. Manja tak ada. Di sini. Ini ialah Pekan Seratok. Dan di sebelah kanan ialah sekolah Penangsan Min Sing. Ini ialah sekolah Cina sebelah ni. Sekolah Penangsan ni. Nampak tak? Ada signboard depan dah. Patutnya ada signboard lah. Sebelah kanan dia simpang masuk ke pejabat pos Seratok. Pejabat pos Seratok. Ini ialah pejabat pos Seratok. Pos ini, pihak pos ni sudah sekian lama lah. Sekian lama. Dan kita menuju ke pusat pekan dah. Inilah Pekan Seratok. Kita lalu sikit Pekan Seratok. Ini ialah Pekan Seratok. Pasar Seratok. Pekan Seratok ni masih macam dulu. Sebelum ini memang tanah kosong sini lah. Pekan Seratok di bawah sana semua rumah pasar kayu, tapi telah diganti bila Seratok terbakar dulu, diganti dengan Pekan Baru ini. Pekan Baru ini ya semua konkrit. Saya tidak pasti tahun berapa, tapi dalam tahun 80-an mungkin. Pekan ini pasar pekan Taman Shop Houses ini dibina tu Hok Him 2015. Ini baru lagi dia 2015. Satunya dia lebih awal daripada tu lah ke dalam bandar ini, bandar Seratok. Hari ini ialah 2 Januari 2026. 2 Januari 2026 di Pekan Seratok. Dan kita tengah pusing pekan ini, dan jalannya dalam bentuk segi empat. Tu kat tiang putih. Ni. Nampak macam Utih dan Pak T terempat di tengah-tengah kamera. Kami orang. Ingat tak kenal Pati. Ingat mengali you no. Bila dia apa kata? Dah berubah dah, ingat Pati kan apa? Mengali. Tengok putih bosan. Dah habis dah. Dah sampai ke ujung situ dah Pekan Seratok yang kita pusing pada pagi tu. Sebenarnya Pekan Seratok dia adalah besar sangat,
tapi memang cukuplah untuk menampung keperluan penduduk di Seratu dan sekitarnya. Dan berdepan dengan kita ini ialah sebelah kanan ialah Library Umum Sarawak, Perpustakaan Umum Sarawak. Dudupannya memang sekitar tahun awal 70-an. Memang selalu di sini dah. Kira habislah buku satu library dibaca. Buku pun tidak banyak sangat dah ketika itu. Pemandangan Sungai Kerian di mana sebelahnya ialah Kampung Masjid dan Kampung Tanjung Seratu. Sungai Kerian di sebelah kanan ini ialah tempat banyak selandu berkayuh dulu. Kampung Masjid dan Kampung Tanjung. Masjid dan Kampung Tanjung. Ni, selamat datang ke Kampung Masjid Hilir Seratok. Kampung Masjid Hilir, Kampung Masjid Ulu, Kampung Masjid Tengah. Ni Kampung Masjid Hilir. Pemandangan Masjid Hilir, Masjid Tengah dan Kampung Tanjung Seratok. Sungai yang terbentang luas ini ialah Sungai Kerian Seratok. Sungai inilah merupakan transportation yang utama ketika panik bersekolah di Kabak ke Seratok, di Kabak ke Kabung, di Kabak ke Perepat. Ini ialah sambungan kepada Kampung Masjid Hilir Seratok yang melalui jalan ini menyusuri di sebelah kanan ialah di sebelah kanan ialah Sungai Kerian. Kerian ini ialah Kampung Masjid Tengah. Kampung Masjid Tengah dan Kampung Masjid Ulu. Di Ulu sana. Kemudian Kampung Tanjung di Tanjung. Ini ialah masih Kampung Masjid Tengah. Harap ada signboard menunjukkan nama masjid ini. Kampung Masjid ini nama masjid lah. Harap ada signboard yang menunjukkan nama Kampung Masjid Tengah. Banyak dia ada nama Kampung Masjid Tengah. Itu dia nama signboard. Selamat datang ke Kampung Tanjung Tengah. Kampung Tanjung Tengah. Di kampung Tanjung pada kawan panik yang berasal dari Kabak sama bersekolah. Allahyarham Cikgu Nurawi Zulkifli. Beliau ada mengusahakan projek mi kuning dan beliau amat dikenali lah pengeluar mi kuning di Seratok ini dan mengedarkan bekalan mi kuning kepada kedai-kedai di sekitar Seratok dan kampung-kampung yang berdekatan. Semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama mereka yang beriman dan beramal soleh. Amin ya rabbil alamin. Ketika di zaman sekolah rendah tahun 1960-an dulu, Pak Nek memang jaranglah ke Kampung Tanjung ini ataupun ke Kampung Bunga Raya ini. Ketika itu lebih mudah guna sampan atau perahu berkayuh daripada Kampung Melangor Lama terus ke Kampung Tanjung ini ataupun Kampung Jalan Bunga Raya sini. Ketika itu tahun 1960-an sempit jalan tu, ni ada macam tu jalan tanah saja. Itu angka memang bertepis dengan rumput-rumput lah, rumput lalang apa semua memang kecil jalan lah, boleh lalu dengan motosikal saja ataupun jalan kaki lah. Motosikal pun si banyak masa saya motosikal boleh lah, tapi kena tu alhamdulillah lah jalan dah besar ni. Ini ialah Jalan Bunga Raya ataupun ini ialah Kampung Bunga Raya. Oh hebat dah sekarang ini. Memanglah perubahan daripada tahun 60-an kepada tahun 2026. Oh memang jauh berubah lah. Berapa puluh tahun dah masa berlalu. Dan kita sekarang lalu di Kampung Jalan Bunga Raya
Sini banyak lot-lot yang teratur lah, rumah-rumah yang cantik-cantik di sini. Kebanyakan sini orang Melayu semualah. Di hujung jalan Bunga Raya ni, di hujung sekali di Menghulu, arah ke hulu sungai Kerian, ada sebuah somel yang kami selalu ambil kayu-kayu yang macam sisa-sisa yang diguna, yang dibakar, ditunuk. Kemudian kayu-kayu ialah diambil untuk, ada yang bagus, ada yang dah di reject pun yang diguna, dibawa ke perahu lah kayu. Sekarang kita masuk ke simpang Masjid Baru Seratok. Masjid Baru ini adalah berdekatan dengan tanah perkuburan di Islam di Seratok. Di sebelah kanannya ialah, di depan kita masjid, dan di sebelah kanan sini ialah tanah perkuburan Islam untuk penduduk-penduduk di Seratok. Dan masjid ini sebenarnya cantik, luas, tempat parking pun okey, dan sekarang banyak aktiviti dilaksanakan di masjid ini, memberi kemudahan kepada penduduk-penduduk di Seratok, khususnya masyarakat Islam di sini. Alhamdulillah lah, masjid yang cantik dan segam indah ini menjadi nadi pergerakan agama Islam di Seratok. Dan kita terus ke pasar balik lah. Saya ingat nak beli barang sikit sebelum signboard Kampung Bunga Raya Seratok baru lepas. Jadi kita mengarah ke Padang Sentral Seratok sebelah kanan, dan nampak Masjid Jamek, Masjid Lama. Kemudian kita akan belok kiri. Di sebelah kiri sebenarnya ialah Balai Polis Seratok. Kemudian Balai Polis ini di atas bukit, di atas bukit di Seratok. Saya malas nak pusing kamera di sebelah kiri. Dan kita melalui di sebelah Masjid Jamek Seratok, dan kita pusing kanan. Dan kebetulan pada masa ini, pada 2 Januari 2026 ini, ada pesta funfair di Seratok. Tengok ada kemah warna putih ni. Dan pandai rasa nak belok ke sini dah. Tapi nampak di sini sekarang ni hujan ni. Hujan, tengok skrin kereta panik ni. Hujan jatuh hujan turun. Dan tengok apa yang ada di sini. Di sebelah kanan nampak tu sikit tu ialah pasar basah di wet market Seratok. Kemudian di depan sekali tu ialah Sungai Kerian yang kita nampak tadi melalui pemandangan air view, pemandangan udara daripada atas. Dan tengok sekarang ni hujan hujan lebat tu. Yalah, sekarang masih pagi lagi. Tak apalah, tengok apa yang ada. Akhirnya panik pun bergerak meninggalkan pasar basah Seratok. Sekarang melimpas ataupun melewati Sekolah Rendah Abang Abdul Rahman Seratok. Pak Nik pernah bersekolah di sini pada tahun 1966, 1967, 1968, darjah 4, 5 dan 6. Dari situ Pak Nik pun bergerak meninggalkan Pekan Seratok yang amat dirindui dan disayangi, menuju ke simpang Sibu Kuching untuk meneruskan perjalanan. Sebelum itu Pak Nik singgah di stesen Petronas untuk membeli apa yang patut sebagai bekalan perjalanan. Sampai di sini kita, diharap anda mendapat sedikit manfaat daripada kandungan yang telah dikongsikan. Mohon berbanyak maaf di atas segala kekurangan dan kelemahan diri saya. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita meneruskan daripada Sibu mengalah ke Kuching. Sibu mengalah ke Kuching.